Bismillahirrahmanirrahim semua. Assalamualaikum. Para penonton sekalian, semoga kalian sihat selalu insya-Allah. Hari ini saya berkongsi satu resipi iaitu serawar durian labu kuning. Langkah pertama, sediakan serawar durian terlebih dahulu dan bekukan. Resipi serawar durian ini ada dalam video yang lepas. Langkah kedua, kupas kulit labu kuning, cuci bersih dan potong dadu. Langkah ketiga, panaskan air dalam periuk, masukkan kulit kayu manis dan sedikit garam. Tutup periuk dan biarkan air mendidih. Langkah keempat, buka penutup periuk dan masukkan 3 helai daun pandan bersama labu yang telah dipotong kecil tadi. Tutup periuk semula dan biarkan kuah mendidih sekali lagi. Langkah kelima, buka penutup periuk dan uji sama ada labu sudah lembut atau belum. Caranya seperti di dalam video. Kemudian masukkan serawar durian yang telah disediakan. Bahagian ini tidak divideokan. Tutup periuk, bahagian ini tidak divideokan, dan biarkan serawar cair sepenuhnya. Seterusnya buka penutup dan masukkan santan kelapa. Balik-balikkan kuah supaya santan sebati. Tutup periuk dan kacau perlahan-lahan. Langkah ke-6, apabila kuah sudah mendidih, buka penutup dan masukkan gula melaka. Mengikut cita rasa. Kacau perlahan-perlahan supaya labu tidak hancur. Siap untuk dihidang. Alhamdulillah. Syukran.